Okey, baiklah. Hari ni kita nak tengok kepada subtopik 2.3 iaitu proses hidup organisma multisel. Okey, sekarang kita akan kenal dulu dengan sel. Kita tengok kepada sel manusia. Okey. Jadi kita akan bincangkan sebanyak 6 sel manusia yang penting. Yang pertama kita akan tengok sel otot. Jadi sel otot ini fungsi dia adalah dia mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Jadi dalam bab-bab yang akan datang pun kalau sebut pasal otot kena ada kata kunci mengecut dan mengendur. Okey, kemudiannya sel saraf ataupun lebih juga dikenali sebagai neuron. Okey. Fungsinya adalah untuk menghantar impuls saraf. Impuls saraf tu apa? Itu adalah sejenis isyarat elektrik. Okey. Kemudiannya adalah sel darah putih. Okey, sel darah putih ini dia berfungsi untuk memusnahkan patogen. Okey, kita akan belajar lebih mendalam dalam bab 11 sistem keimunan dan fungsi dia adalah dia boleh berubah bentuk. Bentuk dia tidak tetap. Sebab fungsi dia adalah untuk memusnahkan patogen. Okey. Kemudiannya adalah sel epitelium. Sel epitelium ini dia bersifat nipis dan lepir. Okey, sebab kenapa? Sebab fungsi dia tu untuk melapisi suatu permukaan organ. Okey. Seterusnya, sel yang lain adalah sel darah merah. Sel darah merah ini sifat dia adalah dia berbentuk dui cekung. Okey, sebab kenapa? Dia tak ada nukleus. Okey, dan kedua-dua ciri-ciri dia tu iaitu bersifat dui cekung dan tak ada nukleus membolehkan dia mengangkut oksigen. Okey, dan akhir sekali adalah sel pembiakan iaitu sel sperma iaitu dia ada bahagian dia iaitu ekor untuk berenang ke arah ovum dan kepala yang mengandungi nukleus yang membawa satu set kromosom. Okey. Kemudian kita akan bincangkan kepada sel tumbuhan. Okey, untuk sel tumbuhan, kita tengok yang pertama iaitu tiub tapis. Okey. Tiub tapis ini bagi yang baru belajar agak confused. Okey, tapi sebenarnya tiub tapis ni sebahagian daripada struktur flower. Okey, yang mana pernah kita belajar di menengah rendah, yang mana fungsi flower adalah untuk mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Okey. Okey, kemudiannya adalah kita tengok kepada xylem. Xylem memang xylem fungsi dia adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh pokok. Okey. Seterusnya, sel-sel yang lain adalah sel yang terdapat pada daun. Kita tengok kepada sel mesofil palisad. Sel mesofil palisad ni dia mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Okey, dan dia disusun tegak dan juga rapat untuk menyerap cahaya matahari yang maksimum untuk fotosintesis. Okey, kemudiannya juga sel mesofil berspan, dia pun sama, dia ada kepadatan kloroplas yang tinggi tapi kurang sikit berbanding sel mesofil palisad. Okey, sel mesofil berspan ni nama dia pun berspan. Okey, sebab kenapa dia disusun secara longgar ataupun dia banyak ruang udara. Kan macam span kan dia banyak ruang udara kan. Okey, kenapa ruang udara tu? Ruang udara tu adalah untuk membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisad. Okey. Jadi daun akan masuk gas akan masuk melalui sel pengawal, melalui sel mesofil berspan ke sel mesofil palisad.
Okey, dia akan melalui ruang udara tersebut. Okey, kemudiannya sel pengawal. Okey, sel pengawal ini adalah sel epidermis yang mana dia terubah suai. Okey, dengan dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam. Okey, yang mana dia adalah sebahagian sel epidermis. Sel epidermis tu di satu lapisan luxina pada daun yang mana dia terubah suai. Okey, supaya dinding sel dia lebih tebal. Sebab itu nama dia sel pengawal. Bila dinding sel dia yang tebal tu membolehkan dia mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Okey, kemudian sel akar rambut ni dia pada akar. Okey, dalam buku teks tingkatan 4 dia refer sebagai sel akar rambut. Tapi kalau awak belajar dalam tingkatan 5 dia lebih fokus kepada tumbuhan. Kita panggil sel rambut akar. Okey, sel rambut akar ni dia mempunyai unjuran panjang. Okey, dia banyak unjuran-unjuran panjang macam rambut untuk menambahkan luas permukaan bagi penyerapan air dan juga garam mineral. Okey, untuk fungsi akar. Okey, apakah tisu? Tisu ni adalah sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama yang disusun bersama untuk melaksanakan satu fungsi yang khusus. Okey, maksudnya tisu ni adalah gabungan banyak-banyak sel yang ada function yang sama untuk melaksanakan satu fungsi yang spesifik, yang khusus. Okey. Baiklah, tisu manusia ada 4 sahaja kategori dia. Yang pertama, tisu epitelium. Okey, tisu epitelium ni macam sel epitelium lah. Okey, cuma tisu epitelium ni sel epitelium yang banyak. Okey, bila kata epitelium, dia satu lapisan. Okey, so kalau tisu epitelium, dia pun melapisi permukaan luar dan permukaan berongga di dalam badan. Lepas tu kita ada tisu otot, tisu saraf. Okay, fungsi dia mengesan rangsangan dan mengutuskan maklumat dalam bentuk isyarat elektrik ataupun kita panggil impuls saraf untuk dihantar ke otot atau ke lenjar. Okey. Kemudian tisu penghubung. Tisu penghubung bukan tulang saja, ada banyak tapi saya buat gambar tulang. Okey, tersebar luas di seluruh badan dan mempunyai banyak fungsi. Okey. So, tisu epitelium ada 5 semuanya. Okey, kita tengok 3 dulu. Okey, yang dekat gambar itu adalah rupa tisu epitelium yang melapisi dari rongga mulut sampai ke esophagus. Esophagus ni dia lebih kurang dekat leher kita. Okey, lebih kurang kat situlah. Okey, kemudian yang gambar sebelah dia tu, yang nipis itu tisu epitelium yang melapisi permukaan peparu, iaitu bawah daripada esophagus. Okey, kemudiannya rongga-rongga badan dan salur darah. Okey, kemudian yang ni yang paling special, iaitu tisu epitelium yang melapisi permukaan trakea dan juga bronchus. Trakea ni, okey, trakea dan juga bronchus. Okey, yang mana dekat bahagian pernafasan kita ni. Okey, kalau nampak tisu epitelium dia tu ada, kita kata bulu-bulu. Macam tu lah. Okey, ataupun kita kata cilium. Okey. Sebab itu, okey, bila kita tarik benda ni, dia macam dia dapat dia ibarat macam bulu hidung kita lah. Dia dapat menghasilkan mengasingkan segala partikel-partikel dalam udara. Okey, kemudiannya kita tengok tisu epitelium yang melapisi tubul, kelenjar dan ductus ginjal. Okey, dia bentuk silinder macam tu sebab tubul tu dia macam satu salur. Okey, dekat kita punya nephron ataupun dia macam salur lah, salur kencing lebih kurang, tapi dia kecil sangat-sangat. Okey, sebesar satu lapisan sel je. Okey, kemudian yang seterusnya tisu epitelium yang melapisi usus kecil. Okey. Okey, tisu otot.
Tisu otot terbagi kepada 3 mengikut jenis otot. Kita ada otot licin. Untuk otot licin, dia bentuk dia macam ni. Okey, kalau nak senang, dalam exam dia tak bagi gambar macam ni sebab kita confuse. Okey, dia akan tunjuk gambar macam stiker ni. Okey, stiker yang tepi tulisan otot licin tu. Okey, yang mana otot licin ni otot yang banyak kat badan kita. Terdapat dia ada dekat salur pencernaan, salur darah, salur kencing dan salur pembiakan. Okey, salur pencernaan macam dekat usus kita tu. Okey. So, pengecutan dan pengenuran otot licin membolehkan aktiviti luar kawal dijalankan. Contoh peristalsis kan. Okey, iaitu macam pergerakan makanan. Okey, itu dikawal oleh otot licin. Peristalsis sebahagian daripada tindakan luar kawal. Otot rangka ni pula dia terdapat dekat kaki dan tangan. Dan dia terlibat dalam pergerakan terkawal. Maksudnya dia terlibat dalam pergerakan kita. Pergerakan kita berlari ke, kita berjalan. Okey. Berbeza dengan otot licin, dia luar kawal. Okey, macam peristalsis. Tapi otot rangka terkawal. Okey, dia mengecut dan mengendung untuk menghasilkan pergerakan pada tulang dan anggota badan. Okey, otot kardium membina dinding jantung. Okey, mengecut untuk mengepam darah ke seluruh badan. Okey. Okey, seterusnya tisu saraf. Tisu saraf terdiri daripada sel saraf ataupun neuron. Okey, kemudiannya tisu penghubung. Okey. Baiklah, tisu penghubung ada 6 yang akan kita bincangkan. Okey, yang pertama, sebahagian daripada tisu penghubung adalah tulang. Okey, tulang ni dialah yang membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman kita. Okey, kemudiannya tisu darah. Tisu darah berfungsi dalam pengawal aturan, pengangkutan dan perlindungan. Dia samalah macam function darah tu. Okey, kalau pengangkutan sel darah merah, perlindungan sel darah putih. Okey. Kemudiannya rawan. Rawan ni adalah pada hujung tulang tu. Okey, yang mana dia nak tutup hujung tulang bagi melindungi tulang daripada haus. Okey. Dia macam jelly sikit lah. Okey. Okey. Kemudiannya kita ada tisu adipos. Okey. Menyimpan lemak di bawah dermis kulit. Baiklah, lemak ni dia bukan lemak ni dia disimpan di dalam satu tempat iaitu dalam tisu adipos. Okey. Dan dia terdapat pada permukaan semua organ utama. Okey. Okey, kemudiannya tisu penghubung bergentian membentuk tendon dan ligamen. Okey, tendon dan ligamen ni berkait rapat dengan fungsi otot tapi dia bukan otot. Okey, dia penyambung. Contoh tendon menyambungkan otot dengan tulang manakala ligamen menyambungkan otot dengan otot. Yang tu akan kita belajar dengan detail dalam bab 13 tak silap saya. Bab 14. Okey. Dan akhir sekali, tisu penghubung longgar memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya. Seperti kita tahu, tisu epitelium ni fungsinya melapisi satu permukaan organ contohnya. Jadi, tisu epitelium tu siapa yang macam nak gamkan dia dengan permukaan ataupun tisu yang bawah dia. Okey, gam tu adalah tisu penghubung longgar ni. Dia ibarat macam gam kepada tisu epitelium. Okey, menetapkan organ pada kedudukan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada tisu tumbuhan. Tisu tumbuhan terbahagi kepada 2, iaitu tisu meristem dan juga tisu kekal. Tisu meristem ni sebenarnya dia adalah tisu yang terlibat dengan pertumbuhan pokok. Okey, contoh pokok tu nak jadi lagi tinggi, dia memerlukan tisu meristem ni. Okey. Ataupun pokok tu nak jadi lebih lebar, dia memerlukan tisu meristem ni. Sebab tisu meristem dia mengalami pembahagian. Okey. So, dia ada tisu meristem apex. Kita akan belajar lebih detail dalam bab 1-5 iaitu tisu meristem apex ni yang terlibat untuk tambahkan ketinggian pokok.
Okey, manakala tisu meristem sisi ni dia terlibat dalam nak tambahkan kelebaran pokok berkayu. Contoh pokok balak. Okey. Macam mana dia boleh jadi lebih lebar ataupun besar lah batang dia tu. Okey, kemudiannya tisu kekal. Tisu kekal ada 3 iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Yang akan kita bincangkan adalah tisu asas dan tisu vaskular. Okey. Okey, kita tengok di sini kita ada tisu asas dalam tumbuhan pun akan lebih detail dalam bab 1 tingkatan 5. Okey, iaitu tisu yang pertama tisu parenkima. Okey, menyimpan kanji, protein, air, boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, tisu parenkima ni dia sebenarnya tisu ataupun sel tumbuhan yang macam muda lah lebih kurang. Okey, dia masih boleh menjalankan fotosintesis. Tisu kolenkima dia memberikan sokongan kepada batang muda dan tidak berkayu. Okey, iaitu tumbuhan herba. Dan akhir sekali tisu sklerenkima. Okey, sklerenkima ni tisu yang keras. Okey, tisu yang keras. Dia macam skeleton. Dia berfungsi memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Dia sebenarnya tisu sklerenkima ni dia dah tak ada cytoplasma dah. Dia memang tisu yang tua. Okey. Okey, kemudiannya tisu vaskular pula. Tisu vaskular adalah terdiri daripada tisu xylem dan juga tisu phloem. Yang fungsi dia adalah tisu xylem macam biasa mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain tumbuhan. Okey, yang mana dia juga tisu xylem ni memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, kalau nak tahu pada batang pokok, okey, bahagian tengah batang pokok tu adalah yang paling keras sekali. Iaitu sebab dia terdiri daripada xylem. Okey. Okey. So, seterusnya tisu phloem dia mengangkut bahan organik. Contohnya sukrosa iaitu hasil fotosintesis dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Okey, seterusnya sel sperma dia memerlukan banyak tenaga. Okey, seterusnya kita tengok kepada kepadatan satu komponen sel. Okey, yang ini adalah contoh-contoh sel yang mempunyai kepadatan mitokondria yang tinggi. Yang pertama sel sperma lah. Okey, sebab sperma ni dia boleh berenang. Okey, ke arah tiub Fallopian. Okey, untuk mensenyaukan usia sekunder. Okey, seterusnya adalah sel otot. Okey, sel otot memerlukan banyak tenaga untuk pengecutan dan pengenduran bagi membolehkan pergerakan dan penerbangan. Okey, biasanya dalam exam, okey, sel otot ni dia akan tanya kenapa banyak mitokondria. Okey. Seterusnya adalah sel meristem tumbuhan. Okey, sebab sel meristem ni kita tahu dia mengalami pembahagian sel. Okey. Jadi, untuk mengalami pembahagian sel tu dia memerlukan banyak tenaga. Okey. Jadi, dia memerlukan kepadatan mitokondria yang tinggi. Seterusnya adalah sel yang mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Okey, iaitu sel mesofil palisade dan juga sel mesofil berspat. Okey. Sel mesofil palisade dan sel mesofil berspat ini, okey, dia mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi untuk menyerap lebih cahaya matahari bagi menjalankan fotosintesis. Seterusnya, sel yang mempunyai kepadatan jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi yang tinggi. Yang ini awak boleh relate bila awak dah belajar bab enzim, bab 5. Okey, yang mana kedua-dua ni penting dalam mensintesis enzim. Okey, dan pankreas kita adalah organ yang mempunyai enzim pencernaan yang agak banyak lah. Okey, dan mempunyai enzim pencernaan yang penting. Okey, iaitu enzim untuk mencernakan karbohidrat, protein. Okey. Dan juga lipid lemak. Okey.
Sel pankreas meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan. Sel pankreas banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. Untuk meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan. Sel goblet pada epitelium usus dan salur pernafasan. Sel goblet ni fungsi dia menghasilkan mukus. Dan sel goblet mempunyai banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. Dan sel hati. Sebab dia perlukan banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi ni untuk metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi dadah dan racun. Dan kita tengok yang akhir sekali kegagalan komponen sel tertentu. Yang pertama adalah disfungsi mitokondrion, iaitu mitokondrion yang gagal berfungsi. Jadi apa yang akan berlaku ialah pertumbuhan akan terbantut, otot akan lemah dan masalah pendengaran dan penglihatan bagi seseorang. Dan akhir sekali adalah penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs ni adalah penyakit keturunan. Disebabkan oleh kegagalan penghasilan enzim dalam lisosom. Kesannya pertumbuhan akan terbantut dan terencat akan. Sekian saya perkongsian saya. Terima kasih.